Sana sampah, sana sampah, sampah masyarakat di pantai, sampah tu botol-botol. Pembukaan camping tahun 2026 dimulakan dengan wild camp di kawasan atau area Lumut. Stay tune. Nanti kita tengok buat tepi laut wild camp kita untuk tahun ini. Pembukaan. Jangan. Jalan masuk berpasir, tak ada tar. Ini memang port wild ni. Zero facility. Memang zero facility. Ada? Off-road. Oh, berdebu. Dah menghampiri kawasan Kalisang. Kita memang tak ada spesifik area lah kita nak macam mana. So firstly kita akan survey tempat tu. Oh, ini nomor depan tu. Ini menarik. Semua boleh. Ini semua boleh. After survey 2-3 tempat, so kami decide nak ambil tempat yang second last. Inilah port kita. Sekarang kita dah berada di Teluk Perigi Wild Campsite. Kita reset untuk pacak kat sini. Kopi hemok. Gambar aku tent kat belah sana, sebelah dia. Berview ke laut Teluk Senangin. Ada bara api. Nampaknya ada kampus malam tadi. Kita dah balik sebab besok hari Isnin. Dekat situ ada pokok rimbun, boleh dah lepak-lepak. Sana tu ada pokok lagi, boleh lepak-lepak. Tu ada satu family baru sampai, datang lepak tu. Kat belah sana ada lagi kampus. Dalam 3 keluarga, ramai juga lah. Mungkin balik hari ni. Kita dah decide untuk pacak pada pokok ni. Rimbun hingga ke pokok yang itu. Terus sini lurus. Kita akan buat bumbung macam tu, terus nampak laut. Settle setelah hampir 2 jam. Kita survey, kita set up. Inilah keadaan
akan set up hemok kita pada hari ni di Teluk Pringgi di area Teluk Senangin. So set up kita hari ni macam biasa. Ada kursi, ada meja, ada ground sheet, ada hemok. Hemok kita masih raya sama, dan flash sheet kat atas, siap lampu lagi, dan motor kita parking kat tepi. So keadaan di dalam hemok, di dalam flash sheet, hemok kelambu kita. So ada lampu kita kat atas ni, kerusi, meja dan peralatan masak kita. Dan kita ada BBQ pit kita, standby untuk masak BBQ malam. Berviewkan laut. Sekarang ni cuaca berangin tapi tak panas. Cahaya matahari agak terik. Tu member kita mancing. Tengah mancing, mencari ikan. Mencari ikan untuk makan malam. Daripada side depan kita akan nampak kita punya setup. Inilah untuk kita setup kita. Angin kuat, memang mengembang sajalah flash sheet. Dan ini kita punya member kita punya setup. Tent dia, single tent. Sapu kat berview ke laut. Jam 3.23 minit petang. Jomlah kita mencari sumber air untuk bekalan mencuci. Ini kita punya beg air kita. Tada! Dah siap lah kita punya camp shower. Kita dah isi air, kita dah gantung kat pokok. Siap ada kerusi, senang nak mencuci. Sebab ada punca air 3.45. Weh, makan apa? Apa tu? Manis. Ha? Cucur manis. Cucur manis. Cucur. Dapat ikan dah. Ayo, Pak. Apa?
Santai-santailah sayang. Sepetang di pantai. Pukul 7 petang. Matahari semakin merendah. Senja semakin tiba. Angin, ombak silih hujan. Suasana di campsite pada waktu petang ini berani. Jadi mana kita punya tapak? Situ ke? Sebelah ni lah. Angin lah, kuat sangat. Lepas tu ada aku dah tarik tali apa mana. Oh, okey, ada tali. Gantung lampu. Papan, boleh tak sini ya? Sekitar kawasan campsite kita, lapang berpokok. Tapi itulah, tengoklah. Sana sampah, sana sampah, sana sampah, sampah dan sampah. Sampah masyarakat lagi. Kat bawah ni sampah lagi. Plastik plastik kau nak berapa ratus tahun baru dia hancur. Kau ni sampah mati-mati. Nampak kita zoom sepanjang tepi pantai sampah. Ini pun sampah botol. Aduh, macam mana lah kau orang ni. Sampah lagi botol minyak. Apa masalah kita kau orang? Sampah. Lambat-lambat sampah ni tong-tong. Ni siapa nak kutip ni? Siapa nak kutip? Nenek moyang korang nak datang kutip. Sampah ni sakit mata tengok kutip. Apa tu rangai korang. Tolonglah sampah bawa balik. Bungkus bawa balik. Tak susah pun. Bukan 800 kilo pun nak bawa balik. 800 gram pun belum tentu sampai. Jom kita cari kayu. Kita bakar malam ni. Nak bakar-bakar kayu dan kayu. Kayu dan kayu. Suasana senja baru pun dah dihidupkan. Dan itu lepak-lepak malam. Kat kawasan ni hanya kami berdua saja. Hopefully malam ni okey lah.
kambing. Pukul 12.37 tengah malam. Kawasan campsite gelap gelita. Tadi kita dah BBQ, dah makan malam. Kawasan pun ni kita punya setup emok, ada berlampu. Setup tent, ada lampu sikit. Ni tadi tempat kita BBQ. Apa ground sheet kita lepak. Member kita duduk mancing ya, nampak. Okay. Mancing. Kat tepi pantai ni memang tak ada orang lah. Kita orang je. Siaran laut. Member kita orang siapa nama dia, lupa dah. On the way datang ke sini. Dia pun nak camping malam ni. Kau balik kerja tu datang sini. Memang kental habis. Jadi kita nak masuk tidur. And kita sambung untuk acara esok pagi pula. Bye bye, good night. Jumpa esok. Good morning. Ui, sejuk. Kau nak masak ke? Nak makan lah? Pukul 8.58. Belum pukul 9 lagi. Pergi pancing kuda monyet. Ada monyet pula. Ha! Ha! Ada monyet. Mana? Huh. Sana, lagi. Sultan. Orang ni. Ada pula monyet kat sini. Huh. Awal pagi di campsite. Sejuk. Tak berjaya terbakar. Ni kayu ni. Orang nampak kita membakar kayu. Terbalik kan je lah. Ui, siapa bawa router lagi. 5G. Tak ada baju ke? Tak ada 5G. Unjuk lebih. Bahan jap pahit lah. Apa yang baik? Kopi apa? Kau tak biasa minum kopi pahit kan? Oh, Tak, lagi memang tak minum kan kopi pun. Sebab bau sedap tadi. Aku memang minum kopi tak ada gula. macam kau nak try kopi aku? Lagi pahit. Kepahitan. Kau apa kau sampai? Pukul 2 kan? 1 lebih. Oh, 1 lebih? Aku ingat dia balik kerja pada kerja pagi kan datang. Rupanya balik pada kerja petang. Maknanya kau habis kerja tu datang sini? Kerja mandi balik rumah lu. Balik rumah mandi. Oh tu gelap kan. Aku ingat kata aku balik kerja datang. Oh, kerja pagi ni datang. Okey lah. Betul-betul kental kau Kau 2 pun sampai. Satu. Memang tak ada orang kan? Kau lalu depan tak ada orang kan? Tak ada, memang kosong. Tak ada kosong kan? Sebab jalan memang kosong je. Boleh kata kosong. Jumpa Itu kalau kau naik motor tu aku fikir lah. Macam mana kalau Ah, kau itulah. naik motor? Kita orang fikir kau naik Ada motor. anjing. Ada anjing kan? Ada anjing. Dia menyalak lah. Let's go. Kita buat sarapan. Sarapan.
Tapi kena ni lah, kena cuci. Kenapa? Sebab pasir. Bayu laut ni kan, kalau nak jaga lama barang, paling tidak pun bilis lah. Backpacking. Ha? Backpacking camping. Jom lah. Tapi bila lagi bulan Mana kita sedang backpacking lah? Kat mana? Lupa lah. Kedah tu lah. Ha? Oh, Kedah. Ya. Masalahnya dah nak puasa dah ni. Tak ada lah sekarang. Barang dah packing-packing sikit lah. Kentang dah lembut. Halo. Cuma banyak orang takut lah. Itu lah. Menu kedua kita menghabiskan makanan-makanan yang ada. Mi goreng carbonara, prego, dry prasta. Aduh. Maggi carbonara 2 in 1. Oh, sama ke ni? Kau masak apa? Aglio olio. Aglio olio. Aku Maggi carbonara aku campur dengan Carbonara ni. aglio apa ni? Carbonara. Nak habis kan. Ni lah. Aglio olio. Oh. Lebih kurang lah pasta juga. Anjing, kesihatan anjing. Bagus lah. Dia takut anjing rupanya. Layan. Kalau kau tinggal kat atas tu tahan lama kat tu? Itu aku dah charge penuh sekali. Oh sama lah dengan lampu aku charge penuh sekali. Tadi. Malam-malam tu aku dah charge penuh sekali. Kalau tak charge penuh, pukul berapa dia habis? Masa lepak-lepak tu aku perasan dia tertutup. Okey. Makan dah. Makan. Pukul 11.41 petang. Kita dah selesai camping dekat Teluk Rigi ataupun berdekatan dengan Teluk Senangin. Teluk Senangin kat belah sana. So dekat sini pengalaman 2 hari 1 malam. Itu member kita dah settle. Okey ah? Camping. So kita nak pergi mana? Pergi mandi dulu ah? Okey, Teluk Senangin. Okey, gerak dulu. So pengalaman kat sini kita orang camping malam tadi. Malam tadi tidur memang sejuk gila. Kat sini angin petang kuat sampai ke malam. Lepas tu suhu malam tadi memang sejuk. Dah macam kat Cameron pun ada malam tadi sejuk. So untuk korang yang nak try wild camping boleh kat sini. Tak jauh pun dengan Teluk Senangin. 1 km je daripada tempat ni ke Teluk Senangin. 1 km je dekat je. Lepas tu dekat sini masalah utama dia sampah. Sampah. So korang yang datang janganlah tambah sampah lagi. Berlambat-lambat sampah. Mengata-kata. Problem satu sampah. Problem yang kedua anjing. Tapi anjing kat sini bagus, dia tak bising. And then dia friendly. Kalau korang bawa makanan bagi dia makan, dia akan friendly dengan korang.
Dan dia akan duduk dekat area campsite dan akan jaga korang. Tapi belanja lah dia makan. Tapi dia tak bising. Dia ada dalam 3-4 ekor. Cuma kalau kau masuk kat pintu masuk depan tu tadi, dia akan bising lah, gong-gong lah. Tapi dia tak kacau. Dia jangan macam nak alertkan ada orang datang, itu je. Lepas tu yang ketiga, tadi kita orang nak balik, kita orang kena kemas. Beruk ke monyet? Tak tahu, beruk monyet kera lah, lebih kurang lah, sama lah antara tu. Dia mula datang pagi tadi. Dia mula datang pagi tadi pun dia ambil barang-barang kita orang. Ada apa, berus cuci, lepas tu adalah plastik makanan dia ambil. Yang itu korang kena prepare lah, bawa lah mercun. Kita bawa lah something untuk sergah dia bagi dia lari. Dia tak banyak, tapi dalam satu kumpulan tu dalam 10 ekor ada bapa anak dia. Memang bahaya sikit lah. So kalau barang tu kena jaga lebih. And laut kita orang tak mandi pun, kita orang tengok je. Nak mandi macam malas sebab sini air untuk mandi susah nak dapat, jauh sikit lah. Air ada tempat, tapi korang kena pergi dekat tempat ada bangunan yang ada air lah. Boleh minta lah, tapi kena minta lah, tak tahu dapat ke tak. Kalau lagi baik bawa sendirilah air. Tapi kalau mancing, malam tadi air naik sampai atas ni, air pasang. Lepas tu pagi tadi dia dah surut lah. Tengah malam air pasang. Boleh lah kalau korang nak mancing, kaki mancing boleh mancing kat sini. Orang kata banyak ikan kat sini. Okay, so kita dah settle. Jom kita nak pergi ke Teluk Sangin untuk bersiap mandi, and then menjalan, lepas tu balik. Let's go. Alright. Jom, let's go. Panjang pantai ni ada dalam 5-6 spot lah. 5-6 spot untuk korang pacak camping, boleh tengok lah. Korang datang sini boleh tengok. Ni adalah jalan keluar. Tak jauh pun. Oh, ada yang naskah. Bye anjing. Bye. Assalamualaikum. Okay. Kiri. Ujung kali aku pergi. Memang tak ada apa lah ujung. Tak ada off-road. Pasal kita tak tahan lah. Kita berada di depan tandas awam Teluk Senangin. Kita nak pergi mandi, seharian dah tak mandi. So kat sini ada tandas awam. Kalau korang pergi wild, bolehlah datang sini untuk mandi. Kalau korang nak datang camping ke piknik kat sini pun boleh. Ada pot kat tepi laut. Kita buat dia. So moh kita bilas badan dulu sebelum masuk tandas. Let's go. Bapak kasut. Berapa cik? Dia dah bayar dah tadi. Oh dah bayar tadi? Okey, alright. Terima kasih. Kita ada dalam tandas ni. Tandas agak selesa. Memang selesa. Air pancut dia pun memang padu pakai pump. Air pancut kuat. Tempat pun terang, tak bergaul. Tandas pun tinggi sini. Kena kedua sikit panjang. So kalau mandi tu kena basah. Kalau sini boleh sini berkanan. Tandas tu memang luas, ada selesa. Bilik mandi tu
selesa. Toilet tu. Toilet dia pun jenis memanjang dan selesa. Ada sinking. Ada tandas okey ni. Selesa lah untuk mandi dan bersihkan diri. Saya recommended untuk kau mandi kat sini. Dah, selesa lah. Selesa lah, dah settle lah. Dah. Sekarang ni aku nak kena air manis dan sejuk dan sambil makan, relax, tenang. Senang lah. Baru layan. Betul. Dah okey dah kan? Tu dia cerita. Dapat air Nak panas segar. kepanasan ni. Oh, tapi kalau tadi tak mandi tu pergi makan, tak tahulah rupa apa jadi ya. Okay, let's go. Kita pergi makan pula. Lunch hour.